Untuk manipulasi British di Selangor, tercetusnya Perang Klang, dimanipulasi British di Negeri Sembilan, kan persaingan pembesar memungut cukai di Sungai Linggi. Desakan dan paksaan, kalau dekat Selangor, desakan dia sampai tercetusnya rompakan kapal dagang British dan serangan rumah api yang berlaku di Tanjung Rosyado. Rompakan kapal berlaku ketika kapal itu sedang berlayar dari Pulau Pinang ke Melaka dan dirompak berdekatan dengan perairan Kuala Langat. Di Pahang pula, British tak ada ruang untuk melakukan manipulasi dan paksa Sultan Pahang untuk terima perlindungan British. Jadi, British ada peluang untuk desak Sultan Pahang terima perlindungan dia bila berlaku kematian seorang lelaki bernama Goh Hui yang ditikam di perkarangan istana.